Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diajar malam Lailatul Qadar ini merupakan malam yang ditentukan takdir untuk setahun. Kita mengharapkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan tentunya kita tidak mahu rezeki kita sempit, kita tidak mahu keadaan kita dalam susah, kita tidak mahu kita diuji dengan keadaan yang berat dan sebagainya. Maka kita ada peluang untuk memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tepikan seketika saja untuk mencari malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita diberikan peluang untuk melakukan apa saja. Kita boleh berfoya-foya, kita boleh membeli belah, kita boleh duduk lepak, boleh menonton TV. Apa yang kita ingin lakukan, tidak ada orang yang boleh menghalang kita. Tapi kita juga ada pilihan untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendapatkan pahala sebaik mungkin. Inilah dia malam yang kita nanti-nantikan.